Top 3 skuter murah bawah RM10,000 je. Yang last tu semua mesti suka. Yang pertama, Ego Gear Pro. Motor ni menggunakan 125cc Blue Core Hybrid. Maksudnya motor ni smooth dan jimat minyak lah. Motor ni ada power assist, so motor ni pick up lah. Lepas tu motor ni pun boleh katakan ada wire connect juga. Sebab kalau nak compare dengan motor skuter lain, dia je ada wire connect dengan harga bawah RM10,000. Motor ni pun boleh kira jimat minyak jugalah. Storage pun besar. Dan motor ni sangat sesuai untuk mak-mak yang bawa anak dan nak beli barang basah. Sebab dia ada penyangkut dia sekali. Motor ni bagi aku praktikal lah. Harga pun memang murah lah, RM7,200 je. Yang kedua, Honda Beat. Motor ni boleh dikatakan memang sangat jimat minyak dan tahan lasak. Motor ni menggunakan 108cc. Memang ringan lah dia punya enjin dia kan. Lepas tu, motor ni boleh dikatakan maintenance dia murah dan tahan lasak. Bagi aku, motor ni sangat sesuai untuk orang yang baru belajar bawa motor lah. Sebab motor ni jimat minyak, tahan lasak, maintenance murah, ringan. Harga pun dalam RM6,200 je. Motor yang ketiga ni memang motor-motor memang bajet sangat lah. Iaitu Moda Mocha. Motor ni apa yang aku suka dia dekat dia punya design dia. Simple dan nampak klasik. Motor ni menggunakan enjin 110cc, tapi motor ni tak banyak sangat apa function dia. Tapi apa yang best ni kat dia punya design dia lah dan harga dia. Tapi bagi aku motor ni sangat sesuai untuk budak-budak sekolah lah. Macam mak bapak belikan untuk diorang buat pergi sekolah ke. Sebab short distance. Murah kan? Harga dia RM4,300 je. Memang murah gila. Jadi itulah tiga-tiga motor yang bawah RM10,000 bagi aku yang sangat berbaloi. So kalau korang ni jenis yang nak motor yang ada feature, jimat minyak, korang boleh ambil Eagle Gear Pro. Walaupun harga RM7,000, bagi aku bawah RM10,000 dah kira murah jugalah. Tapi kalau kau nak jenis yang untuk orang beginner, tahan lasak, kau ambil Honda Beat. Dan kalau kau memang bajet kau memang ketat gila lah, kau ambil je Moda Mocha tu. Yang memang berbaloi teruk. So kalau kau berminat dengan motor-motor tu, boleh istighfar di bawah sekarang, okay?